Hai korang, okey korang, Lia nak terangkan loan mudah lulus. Tapi sebelum tu korang kena save dulu untuk rujukan akan datang tau. Okey korang, tip pertama adalah dokumen mestilah lengkap seperti IC depan belakang, slip gaji, bank statement dan bil api. Kalau korang ada 4 dokumen ni, confirm korang boleh lulus. Kalau korang ada pinjaman, korang bagi tahu sahaja. Mesti jujur tau. Kalau tak jujur, loan korang susah untuk lulus. Tip ketiga, ini ramai yang tak tahu, iaitu jangan main judi. Sebab kalau korang main judi, korang nak apply loan dekat bank ataupun dekat syarikat komuniti, semuanya tak akan lulus tau. Jadi korang jangan terlibat dengan judi. Korang membantu tak tips-tips yang Lia share dekat korang tadi? Kalau membantu, Lia minta korang komen, share dan like tau. Okay korang.